What's up guys, dekat Raming. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ni Yaya nak bawa korang sama-sama bersih tempat Lucy. Ni bekas tahi dia. Basically dia dah besar, so bekas tahi ni tak adalah muat sangat. Tapi okey lah, sebab walaupun dia British short hair, tapi Lucy ni suka keluar, suka berjalan-jalan. Faham? So dia tak duduk rumah sangat. So dia bukan BSH macam yang biasa tu, yang duduk rumah terperap, tak. Dia suka jalan-jalan, menikmati suasana alam. So sekarang tengah nak basuh dia punya. So basically ni tempat Lucy. Lucy dia tak duduk sini. Dia merayau-rayau. Sekejap. Oh my god, ni Lucy. Okay, dia merayau-rayau. Dia tak duduk sini. So tapi kita akan bersihkan di sini lah. Pun dah berpeluh-peluh dah ni. So tu je. Don't judge my cat punya tempat sebab dia tak duduk pun. Dia just masuk untuk makan, minum, berak. So dia belah. Tu je. Promoting barang-barang untuk penjagaan dia sebenarnya tak lengkap. So don't judge it. And kat belakang dia kotor sikit, tapi dia tak duduk sini. Dia dalam bilik. Dia just datang untuk makan. Tu je. Makan, minum, berak macam saya cakap tadi. Tapi still tahi dia apa semua tu saya still jaga. Bawah tu Yaya akan sapu, sanitize, and ada kipas. Dia tidur dalam bilik. And whatever more lah dekat luar. Dia pergi jalan-jalan, pergi main dengan kucing, semua tu. So dia BSH but look like kerja kampung. Tu je. Just that content Yaya hari ni. Sila I made this video untuk for fun je, tak ada apa-apa pun. Sebab bosan. Don't judge my face either. Sebab ni semua ni breakout nak raya. Macam biasalah. Itu je.